100 lebih gol tetapi tak sampai 117 gol dan hanya dibolosi sebanyak 10 kali. So ini sesuatu yang sangat-sangat besar bagi Xisco dan ya sudah tentu dia mahu lebih baik pada musim hadapan. Jadi Arif Aiman dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan, man of the match pada malam ini. Pemain yang berat panjang tetapi beraksi cukup cemerlang, kemasukannya memberi impak dan juga tekanan kepada pertahanan pasukan Kuching City. Ya, untuk pemain 26 minit dan dinobatkan sebagai pemain terbaik selepas 6 bulan tidak bermain, ya sesuatu yang bagus untuk diri beliau, tetapi bagi saya punya pendapat, ini sepatutnya diberikan kepada Haziq Nazli. Walaupun mereka tewas 2-0, tetapi saya rasa dia telah melakukan segalanya untuk menjadi man of the match. Jadi itulah keputusan pada malam ini. Biarpun kita melihat bagaimana JDT mengenami kesukaran untuk 80 minit yang pertama, tetapi Marcos Kohime memecah kebuntuan jaringan pada minit ke-81 untuk mendahului, dan seterusnya tekanan diberikan oleh Arif Aiman pada tambahan masa yang pertama di penghujung separuh masa kedua dengan meledak gol kedua untuk pasukan JDT. Jadi sudah cukup menceritakan bagaimana hebatnya corak permainan dan juga kematangan pemain-pemain JDT ini. Biarpun mereka menerima tekanan kerana mereka ada pasukan pilihan, tetapi mereka berempas pulas untuk 80 minit yang pertama tanpa sebarang jaringan. Tetapi individu yang mengagalkan kebanyakan usaha tersebut adalah Haziq Nazli, tetapi apakan daya, itulah kelebihan dan juga komitmen dan juga kesungguhan mentaliti pemain